perang Badar. Tahun ketiga Hijrah berlaku perang Uhud. Jadi pada perang Badar, saya dah ceritakan kan macam mana perang Badar tu terjadi dan sebab apa dia terjadinya perang. Untuk selamatkan harta yang dibawa oleh Abu Sufyan pergi dagang. Kemudian para sahabat pergi pintas nak ambil balik. Dan kemudian Abu Sufyan bila dia dengar, dia hantar utusan ke Mekah untuk hantar tentera. Lalu terjadilah perang dan dimenangi oleh para sahabat Nabi dan para sahabat. Walaupun jumlahnya hanya sangat sedikit, ada 313 orang melawan 1000 orang dengan bantuan para malaikat. Jabal malaikat kalau kita pergi Badar tu dimenangi perang itu oleh umat Islam. Lalu selepas pada perang itu, Hindun dan juga banyak lagi isteri pemuka-pemuka Quraisy, mereka ini mengapi-apikan, mereka ni memujuk suami mereka ni untuk balas dendam, terutamanya Hindun, sebab ayah dia mati. Ayah dia kena bunuh dalam perang Badar. Jadi dia pujuk waktu tu Abu Sufyan jadi ketua Quraisy. Dia pujuk Abu Sufyan, dia api-apikan Abu Sufyan sampai dia kata, hang tidaklah luar, aku tak layan lah. Macam itulah. Sampailah akhirnya Abu Sufyan kalau ikutkan dia tak nak. Abu Sufyan ni dia bukannya ketua perang. Dia penjaga. So, tapi asbab daripada isteri dia punya ni akhirnya dan mengumpulkan tentera selama 3,000 orang untuk pergi menyerang kota Madinah. Jadi bila khabar itu didengar oleh baginda Nabi SAW di kota Madinah, Nabi SAW dan para sahabat bermesyuarat. Banyak saya sebut mesyuarat, tadi Khandaq mesyuarat kan. Jadi mesyuarat tu ada berkah. Bila kita mesyuarat ni ada keberkahan. Jadi Nabi SAW mesyuarat, bincang dengan para sahabat. Sekarang tentera Mekah datang menuju ke Madinah. Apa yang kita nak buat? Macam mana kita nak buat? Jadi waktu perang Badar, ramai sahabat yang tak join, terutamanya yang muda-muda, yang Ansar, ya? Sebab bukan asalnya nak pergi perang pun. Asalnya orang Mekah nak pergi selamatkan harta diorang. Jadi mereka ni yang tak join perang ni, mereka ni semangat. Ya, semangat. Teruskan semangat. Mereka ni semangat nak pergi perang ni. Mereka ingin capai syahid. Lalu mereka pun menyarankan kepada baginda Nabi SAW untuk bertemu, jom kita temu secara langsung tentera Mekah ni di Uhud, di luar kota Madinah. Sedangkan baginda Nabi SAW diketahui kemudiannya di kalangan bisik-bisik kan, para sahabat yang besar beritahu sebenarnya Nabi SAW lebih prefer, wallahi tak ta'arif, Nabi lebih prefer untuk bertahan di dalam kota kan, bertahan di dalam kota. Tapi kemudiannya apabila dah bermesyuarat, maka Nabi pun menuruti keputusan mesyuarat itu. Kemudian menuju keluar kota Madinah. Dan Nabi mempersiapkan, Nabi dan para sahabat semua bersiap di mana sebelum nak ke Uhud tu, keluar dari Madinah, Nabi dan para sahabat bersiap untuk sebelum nak set up camp di Uhud. Di mana? Di sini, Masjid Dar ni. Sudah camp. Dan di sinilah Nabi SAW pakai perisai zirah, perisai besi baginda Nabi untuk bersiap untuk perang. Dan waktu tu Video ni mana masjid dah ni? Saya masjid. Dah gafal tak takrif. Rumah Arab semua ada dinding, wall, private wall. Ini يعني في tu masjid ni. Bukan. Dia masjid lama, dia macam masjid batu tadi. Oh, dia bukan masjid proper orang selayang lah. Jadi tadi waktu tu dah pakai baju zirah tu. Kemudian asal. مطعم شاهي فجر باكستاني. دقيقة أنا يا زلمة. بس الطريق قفل. Ini masjid Masar. Masjid Al-Masar.
Jamil's Restaurant. هذا الطريق. Masjid Perisai. Oh, Nabi pakai pakaian perang kat sini. Jadi bila Nabi dah pakai pakaian perang tu, para sahabat dapat tahu yang Nabi sebenarnya lebih prefer nak bertahan di dalam kota. Lalu bila dapat tahu, diorang pun bercakap-cakap lah, Nabi lebih prefer macam tu. Betul tak? Betul. Lalu diorang pun cakap dengan Nabi, jomlah kita patah balik ke kota Madinah, bertahan dalam kota. Tapi Nabi waktu itu dia kata, kami para Nabi tidak akan sekali-kali berpatah balik apabila kami dah tak macam mana Pakai perisai. tak layaklah bagi seorang Nabi apabila dia dah pakai baju perisai kemudian nak berpatah balik. Jadi peristiwa itu berlaku di sini. نوقف على الأصل هذا هو ما في المسجد. شمس ها؟ ما في صوت. Nak solat tak yalah Ayalah. Ikut insya-Allah. Jajah buru bas. Buru tawakif qalilan sawir. Okey, turun ambil gambar je. Okey. Gambar je. Masjid di mana Masjid Ad-Darab. Di mana Rasulullah SAW berhenti memakai perisai perang. Dia dah abang ni pergi tandas, pergi dah solat. Abang dulu. Kita berikan pertolongan. Asyhadu an la ilaha illallah. Rasulullah. Asyhadu an is actually the original structure of the masjid. And when I say that he built the masjid, he would make 4 walls with no roof, right? Because they didn't have much funding in that time, so they would make 4 walls and an entrance. And then later on, the Ottomans, when they came, they added this pillar and the arches. So, yeah, the arches, the Ottomans, the roof is Ottoman, the roof is Ottoman. And you can see it in the woodwork, actually. So